Kita kata debu tayamum ni tak wangi lah. Jadi nak bagi wangi sikit lah kan. Nanti bila sapu muka tu wangilah sikit. Jadi letak bedak. Yang keempat, debu tanah tidak bercampur dengan selainnya. Ni yang kita kata ni. Okey. Debu tanah tidak bercampur dengan selain debu maksudnya. Seperti campur tepung. Seperti bercampur bedak. Seperti bercampur debu kayu, simen dan sebagainya. Contohlah kita kata kan. Kita kata debu tayamum ni tak wangi lah. Jadi nak bagi wangi sikit lah kan. Nanti bila sapu muka tu wangilah sikit. Jadi letak bedak. Kita letak bedak sikit, gaul debu tayamum. Kan? Kemudian kita tepuk guna tayamum. Sah ke tidak tayamumnya? Sah ke tidak tayamumnya? Bila kita campurkan dengan bedak sikit. Supaya wangi. Tidak sah. Tidak sah kita mesti kena tahu. Kalau kita tak tahu, kok kita kata mungkin boleh. Dia orang kata kan, mungkin boleh kot buat. Jadi dia pun buat ambil bedak sikit supaya debu di muka tu wangi sikit. Jawapannya tidak sah, tak boleh bercampur. Dan juga benda-benda lain habuk lain ke, debu kayu ke, simen ke, tepung ke, ataupun benda-benda lain, maka kalau bercampur tidak boleh digunakan. Debu tayamum itu kena guna debu tayamum lain. Itu syarat dia.